Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan media sosial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian himpunan hadis 40 Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Mungkin tidak selesai sekali bacaan, dan maka kita akan membaca dalam beberapa kali ataupun beberapa siri bacaan insya-Allah. Himpunan hadis Al-Imam As-Suyuti ini judul asalnya Al-Arba'una Hadisan fi Qawa'ida min al-Ahkam al-Syar'iyyati wa Fadail al-A'mal wa Zuhd lil-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. 40 hadis, Al-Arba'una Hadisan, 40 hadis fi Qawa'ida min al-Ahkam al-Syar'iyyati, berkenaan ataupun tentang asas-asas agama, wa fadailil a'mal, kelebihan amalan, wa zuhd, dan juga sifat zuhud. Itu tajuk asal himpunan hadis 40 Imam Suyuti ini. Ana menterjemahkannya dan juga mensyarahkannya. InsyaAllah bagi tuan-tuan dan perempuan yang ingin mendapatkan syarahnya, nanti ana akan kongsikan ataupun ana akan jual dengan sedikit bayaran lah, bagi tabung pendidikan AQIS insya-Allah. Naskah yang ana gunakan untuk menterjemah yang diterbitkan oleh Tab'atu Darul Manarah lin Nashr wa Tawzi', cetakan Darul Manarah Jeddah, di Jeddah, Makkah As-Saudiyah, negara Arab Saudi, tahun 1997. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam muqaddimah himpunan hadis beliau ini, sebagaimana yang diterjemahkan, segala puji dan syukur kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Para alim ulama kita senantiasa membuka karangan mereka dengan 3 perkara. Yang pertama dengan bismillah, yang kedua dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Membuka dengan bismillah kerana diperintahkan ataupun disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, di antaranya kullu amrin zibalin lam yubda bismillahi fahu abtar. Setiap urusan kamu yang urusan yang baik, dan sudah tentu orang beriman dalam pemikirannya tidak ada dalam benak hatinya sebarang urusan yang dia nak buat melainkan urusan yang baik. Namun lam yubda bi bismillah, jika tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar. Abtar ai aqta, maka urusan itu akan menjadi cacat, iaitu akan kurang barakahnya ataupun akan hilang berkatnya. Adapun memulai dengan bismillah, selain daripada hadis tadi, maka juga meniru Al-Quran Al-Karim, di mana kebanyakan surah dalam Al-Quran dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah. Kecuali satu surah saja, iaitu surah
Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Begitu juga memulai dengan Alhamdulillah, dengan tahmid juga meniru Al-Quranul Karim. Di mana surah yang pertama dalam Al-Quran iaitu Al-Fatihah yang disusuli setelah Bismillah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun memulai dengan salawat, kerana sabit dengan hadis Nabi SAW, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita orang beriman agar senantiasa mengucapkan salawat atau salam, sallu alaihi wasallim, salawat dan juga salam kepada baginda Nabi SAW. Para ulama khilaf berapa kadar salawat dan salam yang perlu kita lafazkan untuk Nabi kita Muhammad SAW bagi memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, ayat dalam surah Al-Ahzab ini, di mana yang jelasnya iaitu setiap kali menunaikan salat, di antara rukun salat adalah salawat kepada Nabi SAW. Dan ada ulama menyatakan bahawa hendaklah kita berselawat setiap majlis, termasuklah di antaranya adalah majlis ilmu. Begitulah juga majlis menulis. Para ulama setiap kali mereka menulis kitab, maka di samping bismillah dan juga tahmid, mereka juga akan berselawat kepada Nabi SAW. Maka kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wa nafa'allahu bi ulumihi di dunia wal akhirah, segala puji dan syukur kita lafazkan kepada Allah, selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 40 hadis dari hadis-hadis yang sahih dan hasan. Jadi kata beliau, 40 hadis yang dia masukkan dalam himpunan hadis beliau ini adalah dari kalangan hadis yang sahih dan juga hadis hasan. Aku himpunkannya dengan mencakupi perkara-perkara asas dalam hukum hakam syariat, tentang fadilat amalan, sifat zuhud dan selainnya. Itu yang dia sebut. Apa yang dia himpunkan, ada hadis yang beliau masukkan dalam himpunan hadis ini, dan nanti kita akan, tuan-tuan dan perempuan akan melihat yang himpunan hadis Imam As-Suyuti ini adalah hadis yang pendek-pendek, yang mudah untuk kita faham, mudah untuk kita hafal. Dan kemungkinan inilah himpunan hadis yang paling pendek, yang berbanding dengan himpunan hadis Imam An-Nawawi rahimahullah yang ada pendek dan kebanyakannya adalah sederhana. Tak dinafikan ada juga yang panjang-panjang pun ada. Tapi himpunan hadis Imam As-Suyuti rahimahullah ini keseluruhannya adalah pendek-pendek. Hadis dalam golongan al-qisar. Dia merangkumi usul-usul, perkara-perkara asas dalam syariat, dan juga fadilat amalan, dan begitu juga zuhud, sifat-sifat zuhud dan sebagainya. Untuk beramal dengan hadis yang ada menyebutkan kelebihannya, yakni kelebihan menghafal dan menyampaikan 40 hadis untuk umat. Jadi Imam As-Suyuti pun dia nak ambil kelebihan itu. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang menghafal 40 hadis untuk disampaikan kepada umat, maka Allah akan menghimpunkannya di akhirat fi zumratil fuqaha, bersama dalam kelompok, dalam kumpulan para fuqaha, para ulama. Jadi dia nak ambil kelebihan itu. Walaupun Imam An-Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah bagi Al-Arba'in An-Nawawiyah, himpunan 40 hadis beliau menegaskan bahawasanya hadis yang menyebutkan kelebihan menghafal 40 hadis dan juga menyampaikannya kepada umat itu semua jalurnya adalah dhaif. Namun yang menjadi sandaran, kata Imam Nawawi, adalah hadis dhaif boleh diamalkan jika ada di sana ada asas. Maka yang menjadi asasnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam,
man nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati. Allah akan beri keceriaan hidup, kegembiraan kepada seorang yang mendengar ucapanku, fawa'aha, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain, kama sami'a, persis sebagaimana yang dia dengar. Ya, rubba hamili fiqhin, barangkali orang yang menghafal ilmu itu, dia menyampaikan kepada orang lain yang lebih faqih, yang lebih memahami daripada dia. Jadi itu yang menjadi asasnya. Ala kulli hal, sekalipun hadis yang menyebutkan kelebihan menghafal 40 hadis dan menyampaikannya itu dhaif, tetapi di sana banyak hadis yang umum, yang sahih, yang mana Nabi menyebutkan selain daripada hadis tadi, kita juga biasa mendengar Nabi SAW menyebutkan, balighu anni walau ayah. Kamu sampaikanlah apa yang kamu dengar daripada aku, walaupun satu ungkapan. Jadi begitulah para ulama berlumba-lumba untuk menghimpunkan kitab-kitab hadis, untuk penulisan-penulisan hadis, dan juga menyampaikan kepada orang lain agar kelebihan menghafal dan juga menyampaikan hadis ini dapat mereka perolehi walaupun dengan kadar 1-2 hadis, dan kadar 20 hadis, 40 hadis dan sebagainya. Jadi begitulah juga, walaupun kita tidak lagi menghimpun hadis, tapi kita menyampaikan. Dan kalau boleh kita menghafal dan kemudian kita menyampaikan kepada orang lain. Harapanku, kata dia, agar Allah akan menghimpunkanku di akhirat nanti bersama kelompok para ulama dengan kurniaan dan kepemurahannya. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niat-niatnya. Ini hadis yang masyhur, yang terkenal, yang semua kita kalau tidak menghafal pun kita mengetahuinya. Menurut para ulama muhaqqiqin, para pentahqiq, di antaranya dalam Jami' As-Saghir Imam As-Suyuti, hadis yang pertama dalam kitab Jami' As-Saghir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari sahabat Nabi yang bernama, sahabat yang masyhur, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama cukup jelas, hadis tentang niat. Hadis ini kita faham daripada sini bahawasanya menjadi satu tuntutan ke atas kita untuk kita betulkan niat kita setiap kali kita beramal. Hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Sesiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini, urusan kami, yakni urusan agama ataupun urusan syariat, dia mengada-adakan atau mereka-reka sesuatu yang bukan darinya, ma laisa fihi, sesuatu yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka ia tertolak, ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam beramal, khususnya dalam ibadat, kita mesti beramal tepat sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menokok tambah. Yang kerana dengan tokok tambah itu dikhawatiri, dibimbangi, apa yang kita tokok tambah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dibimbangi lagi takut berjangkit dengan yang asas itu sendiri, yang usul itu sendiri. Jadi sebab itu sebagai langkah yang terbaik ialah kita berpada dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu, tunaikanlah salat sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan salat. Jadi hadis yang pertama, jika dia pertama, memberi panduan kepada kita dari sudut hati. Dalam beramal, hati sentiasa ikhlas. Adapun hadis yang kedua, memberi panduan kepada kita dari sudut amali, iaitu mesti kita buat, mesti kita beramal, ya, sebagaimana yang diajar atau yang kita pelajari daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hadis yang kedua tadi, dalam mengikut muhaqqiqin, para pentahqiq, yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan juga Ibnu Majah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga sebagaimana takhrij dalam Al-Jami' As-Saghir Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Al-Jami' As-Saghir ini juga karya pengarang kitab kita ini juga, Imam As-Suyuti, mengandungi 10,000 hadis mengikut abjad. Hadis yang ketiga, sabda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bai wa hajj wa sawmi Ramadan. Maksudnya Nabi SAW bersabda, Islam itu terbina di atas 5 rukun, kata Nabi. 5 asas, 5 tiang seri. Islam terbina di atas 6 asas tapak, iaitu sebuah akidah, dan 5 rukun, 5 tiang seri. Iaitu yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Penyaksian bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakati, mengeluarkan zakat, wal haji, dan juga menaikkan haji, dan yang kelima wa shaumi Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan juga An-Nasa'i daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga takhrij, bagaimana takhrij dalam Al-Jami' As-Saghir Imam As-Suyuti rahimahullah. Hadis ini tak perlu kita urai lebih panjang kerana hadis ini hadis yang jelas, rukun iman, rukun Islam. Hadis yang berikutnya, yang keempat. Qala Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Fatihatul Kitab iaitu merujuk kepada suratul Fatihah. La salata sahihatun. Tidak ada sembahyang sah, itu mengikut jumhur ulama. Namun Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa maksudnya ialah la salata kamilah. Tidak ada sembahyang sempurna. Jadi kerana itu menurut Imam Abu Hanifah, menyalahi jumhur, pandangannya menyalahi jumhur, di mana salat yang tidak dibacakan Fatihah masih sah, cuma tidak sempurna. Tapi jumhur ulama, itulah yang menjadi pegangan kita, dan bahasanya Fatihah adalah rukun dalam salat, berdalilkan kepada hadis ini. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Qala Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalau tidak kerana aku bimbang, aku akan memberatkan umatku. Asyqa ala ummati la amartuhum, pasti aku akan perintahkan mereka bisiwaki, agar bersugi, 'inda kulli salatin, setiap kali hendak salat. Ketika berwuduk sebagai contohnya. Ada hadis menyebutkan ketika setiap kali mereka berwuduk. Ada hadis menyebutkan setiap kali mereka hendak mengerjakan salat. Kalau tidak, aku khawatir akan memberatkan umatku. Saya aku akan wajibkan mereka. Aku akan perintahkan mereka bersugi. Tapi oleh kerana takut memberatkan, maka Nabi memberi targhib, galakkan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan turut diriwayatkan juga dari Abu Daud dan An-Nasa'i dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga seorang sahabat lagi, Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu.
Jadi bersugi ini adalah kita bersihkan gigi kita. Bersihkan gigi, mulut juga lidah kita dengan bahan-bahan yang kesat yang boleh menanggalkan kekotoran. Termasuklah percakain dan sebagainya, dan sekarang ni kita gunakan ubat gigi, berus gigi lah. Adapun bersugi dengan tangan tidak memadai, kata alim ulama kita, kerana tidak cukup kesat. Tangan kita tidak cukup kesat untuk menghilangkan kekotoran. Hadis yang ke-6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'u al-akhbasani. Tidak ada salat kata Nabi ketika makanan telah terhidang dan ketika seseorang itu sedang ditekan dan dibelenggu oleh kencing dan juga berak. Kerana ini mengganggu khusyuk dalam salat. Sebab itu bila perut kita lapar dan makanan pun telah terhidang, ataupun kita walaupun telah iqamah, lalu kita didatangi oleh hendak kencing dan berak, selesaikan dulu qada hajat. Dan setelah itu barulah kita masuk salat, walaupun kita ketinggalan beberapa rakaat daripada imam. Allah Ta'ala akan beri kepada kita pahala jemaah kerana bukan sengaja. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahawasanya jangan kita mengerjakan solat dalam keadaan terdapat perkara-perkara yang boleh mengganggu khusyuk kita, dan sekaligus memberi kefahaman kepada kita bahawasanya Nabi SAW sendiri amat sangat memberi berat khusyuk dalam solat ini. Khusyuk dalam solat ini. Jadi hendaklah kita berusaha untuk masuk dalam solat dalam keadaan apa makna khusyuk? Khusyuk ni adalah hadir hati kita bersama dengan solat. Hati kita hadir bersama dengan solat tanpa ada sesuatu pun yang mengganggu penumpuan hati kita kepada solat yang kita lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ketujuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firashi walil ahiri al-hajar. Anak adalah bagi pemilik hamparan. Mana hamparan di sini mana wanita. Siapa yang memiliki wanita tersebut dengan akad yang sah yang diiktiraf oleh syarak, lalu wanita itu melahirkan anak, maka anak itu disandarkan, dibinkan kepada dia. Anak adalah bagi pemilik hamparan. Hamparan iaitu wanita. Yang ni suami. Suami. Siapa pemilik hamparan? Sama ada suami dengan akad nikah ataupun tuan, as-sayyid, iaitu dengan akad milkul yamin. Dua lah akad yang mana syariat mengiktiraf nasab. Yang bagi seorang lelaki untuk dinasabkan anak lelaki, iaitu akad perkahwinan. Yang keduanya akad dipanggil akad milkul yamin, pemilikan harta. Jadi sebab itu mana-mana lelaki yang mensetubui seorang perempuan tanpa ada akad ini, lalu lahir anak, maka kata Nabi, lil ahir, bagi penzina, al-ahir mana penzina, al-hajar, iaitu halangan dari dinasabkan anak zina kepadanya. Ataupun al-hajar sebagai mentafsirkan iaitu al-khaybah, kekecewaan. Dia akan kecewa kerana dia, walaupun dia tahu benih itu daripada benih dia, tapi syarak tidak mengiktiraf. Dan sebagian menyatakan al-hajar ni batu, iaitu dia direjam dengan batu, dikenakan hukuman rejam. Tapi yang rajih yang pertama, kerana tidak semua penzina dikenakan hukuman rejam. Kerana di sana ada penzina yang ghairu muhsin yang tidak dikenakan hukuman rejam, sebaliknya dikenakan hukuman sebat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ke-8 yang berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu min ar-radha'i ma yahrumu min as-sab. Diharamkan dengan sebab penyusuan. Orang-orang yang diharamkan dengan sebab nasab, ataupun dengan bahasa lebih mudah, menjadi mahram. Menjadi mahram dengan sebab penyusuan, sebagaimana mahram dengan sebab nasab. Jadi mahram kita, siapa mahram kita? Iaitu
ayah kita ke atas. Bagi perempuan lah, ya, ayah dia. Apa ni, kemudian ayah dia ke atas, masuk datuk dia lah. Kemudian dia panggil saudara mara ayahnya, dan juga adik-beradiknya. Ya, itu. Dia panggil anak-anak saudara. Itu semua mahram. Dengan sebab nasab. Bagi seorang lelaki pula, mahramnya iaitu ibunya sendiri. Anaknya sendiri. Anaknya. Ya. Kemudian apa ni, saudara-saudara perempuan dia. Anak-anak saudara. Ya. Jadi begitulah juga bila berlaku penyusuan, ya, adik-beradik, ibu, ada adik-beradik ibu susuan kita, dan juga bapa susuan kita semua menjadi mahram kita. Anak ibu susuan kita itu macam saudara kita. Ya, anak bapa susuan kita pun sama juga saudara kita. Ya, bapa kepada ibu kita itu datuk kita susuan. Ya, begitulah juga apa ni, begitulah dengan kita lihat siapa yang menjadi mahram kita dengan sebab nasab, maka begitulah juga menjadi mahram kita dengan sebab penyusuan. Jadi ibu yang menyusukan kita itu ibu susuan kita. Ibu seumpama ibu kita. Anak-anak beliau itu seumpama saudara-saudara kita. Ya, itulah juga yang disusui bersama dengan kita pun menjadi saudara kita juga. Dan bapa, suami kepada ibu susuan kita adalah bapa kita. Mengambil hukum seperti bapa kita. Lebih lanjut boleh kita pelajarilah dalam kitab fiqh dalam bab penyusuan. Hadis yang ke-9, hadis tentang penyusuan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga diriwayatkan dari Sayyidina Ali oleh Imam At-Tirmizi. Dan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi dan lain-lain. Jadi ramailah para hadis ini terdapat dalam banyak kitab hadis diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya yang ke-9, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qaihi. Orang yang menarik kembali hibahnya, pemberiannya, hadiahnya, sama seperti seorang yang menjilat kembali muntahnya. Dan dalam hadis yang lain menyebutkan dia sama seperti anjing yang muntah lalu menjilat kembali muntahnya. Jadi jelas bahwasanya kita haram ke atas kita untuk meminta kembali pemberian. Yang diharamkan. Bila kita dah memberi, begitulah juga sedekah dan sebagainya. Kalau dah diterima oleh pihak di sana, maka haram untuk kita menarik kembali, untuk mengambil kembali. Melainkan pemberian seorang ayah kepada anak. Itu ada pengecualian di situ. Dan melainkan pemberian seorang ayah kepada anak, maka boleh kalau diambil kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Dan begitu Ibnu Majah pun turut merekodkan hadis ini dari sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu a'malikum as-salah. Sebaik-baik amalan kamu adalah salat. Sebaik amalan kamu adalah salat. Ya. Sebab itu para alim ulama kita menyebutkan setelah kalimah syahadah, amalan yang paling baik adalah salat. Salat fardu adalah amalan fardu yang paling baik. Dan salat sunat adalah amalan sunat yang paling baik. Diikuti dengan puasa setelah itu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Sauban radhiyallahu anhu. Hadis sahih menurut Imam As-Suyuti rahimahullah. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah 10 hadis. InsyaAllah nanti dalam siri yang berikutnya kita akan baca lagi 10 hadis insyaAllah. Mungkin lebih. Sehinggalah selesai 40 hadis. 40 hadis ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keberkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.